Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hadirin sekalian, pernah tak kita terfikir apalah yang akan menentukan masa depan kita dalam masa 10 ataupun 20 tahun yang akan datang? Adakah bangunan yang pencakar langit ataupun kekayaan hasil sumber semula jadi atau mungkin kuasa ekonomi? Jawapannya adalah manusia. Ya, manusia. Manusia yang berkemahiran, manusia yang berilmu, manusia yang berani mencipta dan melakukan perubahan. Untuk melahirkan manusia sebegitu, STEM memainkan peranan yang amat penting. Maka, atas dasar itulah saya akan membawakan hadirin dan hadirat sekalian menelusuri satu tema yang cukup signifikan, iaitu generasi madani terokai STEM terajui kerjaya bertaraf global. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, seperti mana kita pun telah tahu, STEM ialah singkatan kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Walau bagaimanapun, STEM bukanlah sekadar 4 bidang akademik. Ia adalah cara kita berfikir. Sebagai contoh, apabila kita sedang membangunkan sebuah jabatan, kita menggunakan ilmu kejuruteraan. Apabila kita sedang merawat sebarang penyakit dengan menggunakan teknologi terkini, kita sedang menggunakan ilmu sains. Dan apabila kita membangunkan kecerdasan buatan, kita sedang menggabungkan ilmu matematik dan juga teknologi. Persoalannya, mengapakah generasi muda pada hari ini harus menerokai STEM? Kerana dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Cuba kita bayangkan, seorang pelajar yang sedang menulis kod atau membuat eksperimen atau mungkin membangunkan sebuah robot. Kita mungkin menganggapkannya sebagai suatu aktiviti sekolah, tapi sebenarnya itulah persediaan untuk masa hadapan. Hadirin yang saya muliakan, generasi madani bukanlah sekadar generasi yang hanya mengejar keputusan peperiksaan semata-mata, tetapi generasi madani ialah generasi yang berilmu, beradab, berkemahiran dan juga berdaya tahan. Sebab itulah, STEM bukan hanya sekadar untuk pelajar yang pandai matematik semata-mata, tetapi STEM ialah untuk sesiapa saja yang mempunyai sifat ingin tahu. Sebab apa? Seorang saintis akan bertanya, mengapa? Seorang jurutera pula akan bertanya, bagaimana? Dan seorang pencipta akan bertanya, bolehkah kita melakukannya dengan lebih baik? Maka hadirin dan hadirat yang saya muliakan sekalian, daripada satu persoalan tersebut lahirlah satu idea. Daripada satu idea tersebut lahirlah satu inovasi, dan daripada satu inovasi tersebut lahirlah perubahan. Maka jelaslah STEM adalah satu perkara yang bukan sekadar tentang mencipta teknologi, tetapi STEM ialah menggunakan ilmu untuk menyelesaikan masalah dunia. Namun, untuk menjadi seorang pencipta, kita perlu berani untuk mencuba. Dalam STEM, kegagalan bukanlah noktah, tetapi kegagalan ialah data. Data yang memberitahu kita apa yang perlu diperbaiki. Inovasi tidak lahir daripada manusia yang takut akan gagal, tetapi inovasi lahir daripada manusia yang berani untuk mencuba. Saudara dan saudariku sekalian, setiap hari kita mesti akan menggunakan telefon pintar. Kita menggunakan aplikasi, media sosial, kecerdasan buatan. Tapi persoalannya, adakah kita mahu terus menjadi pengguna ataupun kita mahu menjadi seorang pencipta? Daripada pengguna menjadi pencipta, daripada pengikut menjadi peneraju, dan daripada Malaysia kepada dunia. Walaupun kita masih digelar sebagai pelajar, tapi kita mempunyai satu perkara yang sangat berharga, iaitu masa. Masa untuk belajar, masa untuk mencuba, masa untuk gagal dan masa untuk bangkit semula. Kita bayangkan pokok ini. Jangan sampai kita dah dewasa baru kita nak melakukan perubahan. Kerana
Satu perubahan bermula daripada satu persoalan, satu idea dan satu keberanian untuk mencuba perkara yang baru. Hadirin yang saya muliakan, akhir kata, marilah kita membina generasi yang bukan sekadar hanya bijak dan kelas, tetapi mampu menyelesaikan masalah dunia. Generasi yang bukan sekadar hanya mencari pekerjaan, tetapi mencipta peluang. Generasi yang bukan sekadar mengikut perkembangan teknologi kini, tetapi menerajui teknologi. Kerana masa depan bukan milik mereka yang hanya menunggu, tetapi masa depan hanyalah milik mereka yang berani menerokainya. Maka, saudara dan saudariku sekalian, anak muda Malaysia, ayuhlah kita bersama-sama terokailah STEM, kuasailah ilmu dan ciptalah inovasi. Dan yang paling penting, terajuilah kerjaya bertaraf global. Kerana kita bukan hanya sekadar generasi pewaris, tetapi kita ialah generasi madani yang bakal mencorakkan masa depan negara. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk dada, tanyalah selera.